Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ujarkan kepada semua penonton. Baiklah, hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Syazlan bin Cik Zulkifli, dan rakan penyelidikan saya, Nur Aina Akilah binti Muhammad Fazli dan Nur Jalza Syafiqah binti Jamalul Lai. Kami daripada unit BM1 ingin mempersembahkan tugasan 2 kami bagi kursus BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, di mana kami harus melakukan kritikan sastra dan membentangkan kritikan terhadap hasil karya sastra yang kami pilih, iaitu Ranjau Sepanjang Jalan. Baiklah, sebelum itu kita harus ketahui apakah itu yang diartikan dengan kritikan sastra. Kritikan sastra ialah usaha menilai dan menganalisis karya sastra secara objektif dan sistematik dengan menggunakan teori sastra sebagai asas untuk mengkaji struktur, tema, gaya bahasa serta nilai estetika sesebuah karya, sekaligus membolehkan tafsiran logik yang mendalam melalui proses penghayatan, penganalisisan dan penilaian bagi memahami kebersamaan penyampaian serta impaknya terhadap masyarakat. Baiklah, melihat pula kepada jenis-jenis kritikan, pada umumnya kritikan terbahagi kepada 6, iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, pendekatan, penganalisisan dan kritikan penilaian. Namun, pada hari ini kami hanya akan menyentuh beberapa jenis kritikan sahaja yang berkait rapat dengan novel yang kami pilih pada hari ini untuk kaji, iaitu novel Ranjau Sepanjang Jalan, hasil karya Shah Nun Ahmad yang dikeluarkan pada 1966. Ranjau Sepanjang Jalan. Ranjau Sepanjang Jalan merupakan novel hasil sastrawan negara Shah Nun Ahmad. Novel ini mengisahkan kegigihan dan sikap pesimis pesawah terhadap kegiatan pertanian bersuah padi di kampung Banggul Dedap. Shah Nun Ahmad telah menghasilkan novel ini pada tahun 1966 dan diterbitkan oleh penerbitan Abbas Bandung Melaka. Novel ini bertemakan kehidupan petani Melayu yang bergelut dengan kemiskinan dan cabaran alam semula jadi. Tema ini menonjolkan perjuangan hidup keluarga Lahuma, iaitu watak utama dalam novel ini, yang mengusahakan sawah padi sebagai sumber kehidupan mereka meskipun sering dilanda pelbagai dugaan seperti bencana alam, serangan haiwan perosak dan tragedi dalam keluarga itu. Sekarang saya ingin menceritakan tentang sinopsis bagi novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shah Nun Ahmad ini. Ianya mengisahkan tentang penderitaan dan kecekalan hidup seorang petani bernama Lahuma bersama isterinya Jeha dalam mengusahakan sawah padi di sebuah desa di Kedah. Mereka berdepan dengan pelbagai cabaran seperti sarangan hama, kemarau, banjir serta kepayahan fizikal akibat kerja yang sangat berat. Lahuma tetap tabah menguruskan sawahnya kerana percaya akan ketentuan Tuhan. Namun, kecederaan parah akibat terpijak duri berbisa menyebabkan kematiannya. Sebelum meninggal, Lahuma pernah berpesan kepada Jeha agar meneruskan mengusahakan sawah mereka demi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Namun, Jeha yang kurang berpengalaman dalam pertanian semakin tertekan dengan kesusahan hidup sehingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Novel ini juga turut mengangkat tema ketabahan, pengorbanan dan penderitaan hidup masyarakat agraria yang bergantung kepada hasil sawah untuk meneruskan kehidupan mereka. Pengarang berjaya menggambarkan kehidupan petani yang penuh dengan ranjau dan kesulitan, memperlihatkan realiti sebenar masyarakat luar bandar yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, nilai kepercayaan kepada takdir, kesabaran dan kegigihan jelas ditonjolkan dalam perjuangan Lahuma dan Jeha menghadapi ujian hidup mereka. Novel ini tidak hanya membawa pesan yang dalam mengenai ketahanan mental dan fizikal dalam memerangi dugaan, tetapi juga mengajak pembaca untuk lebih bersyukur atas pengorbanan golongan petani dalam menjamin kelangsungan makanan bagi masyarakat. Sekarang saya teruskan kepada kritikan yang pertama, iaitu kritikan sanjungan. Apa yang dimaksudkan dengan kritikan sanjungan? Baiklah, sanjungan merujuk kepada pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain, manakala kritikan sanjungan ni merupakan kata-kata atau perasaan individu yang memuji karya dan pengarangnya
yang telah menyelahkan pemikiran yang bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik serta menarik. Baiklah, saya teruskan kepada kritikan sanjungan yang terdapat dalam novel yang pertama. Novel ini telah menerapkan penggambaran budaya dan realiti masyarakat Melayu, di mana Shah Nur Ahmad telah menggambarkan kehidupan petani secara realistik, iaitu secara nyata melalui watak Lahuma dan Jeha. Novel ini memaparkan bagaimana masyarakat Melayu tradisional sangat bergantung kepada pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Dalam masa yang sama, ia turut mengetengahkan nilai gotong royong, kesetiaan dan pengorbanan yang menjadi asas kepada budaya Melayu kita. Di sini saya sertakan contoh teks, iaitu yang berbunyi, padi mesti ditanam, mesti dijaga. Anak-anak kita perlu makan siang dan malam. Tidak ada nasi, anak-anak kita akan mati. Makan bergantung kepada sawah. Ranjau Sepanjang Jalan, muka surat 185. Petikan ini jelas menunjukkan bagaimana sawah padi ini bukan sekadar sumber pendapatan, tetapi nadi kehidupan bagi masyarakat petani Melayu. Kritikan sanjungan yang kedua ialah terdapatnya nilai ketabahan dan keimanan. Novel ini menampilkan ketabahan watak-wataknya dalam menghadapi pelbagai dugaan, termasuk penyakit, kemiskinan dan kehilangan orang yang tersayang. Sikap Lahuma yang tidak berputus asa dalam mengusahakan sawahnya meskipun sering diuji dengan pelbagai rintangan, melambangkan kekuatan jiwa dan semangat juang masyarakat Melayu. Perjuangan Lahuma yang semata-mata untuk menyiapkan nasi untuk seluruh keluarga telah berada dalam dadanya kini. Dan dengan tekad yang serupa, Jeha akan meneruskan perjuangan itu. Jeha akan melawan ketang dengan tenaga Lahuma. Ranjau Sepanjang Jalan, muka surat 139. Ketabahan Jeha sebagai seorang ibu yang terpaksa meneruskan kehidupan selepas kematian suaminya menggambarkan nilai pengorbanan dan kesetiaan dalam masyarakat Melayu. Selain itu, unsur keagamaan turut diselitkan dalam novel ini, di mana Lahuma dan Jeha sentiasa menyerahkan kehidupan mereka kepada ketentuan Allah SWT, iaitu azam Lahuma tidak mahu melangkah turun esok pagi-pagi tanpa keizinan Yang Maha Esa. Kedua-dua belah tangannya ditadah. Sudut hatinya melupakan segala kerumitan, hanya tertumpu kepada Allah SWT. Ranjau Sepanjang Jalan, muka surat 14 hingga 15. Kritikan sanjungan yang ketiga ialah gaya bahasa yang kaya dan bermakna. Shah Nur Ahmad telah menggunakan bahasa yang penuh dengan simbolik dan perlambangan untuk menghidupkan suasana dalam novel ini. Teknik penceritaan yang bersifat deskriptif menjadikan pembaca dapat merasai penderitaan watak-wataknya itu. Penggunaan dialek Kedah dalam beberapa bahagian juga memperkayakan lagi unsur budaya Melayu dalam karya ini. Seperti teks yang tertera, matahari tegak, panasnya membakar ubun-ubun. Lahuma menyeka peluh, keringat jatuh menitik ke tanah. Diserap oleh bumi sawah yang sudah lama menunggu titisan itu. Ranjau Sepanjang Jalan, muka surat 55. Petikan ini jelas menunjukkan kekuatan gaya bahasa yang digunakan oleh Shah Nur Ahmad ini untuk menggambarkan kepayahan watak utama dalam berhadapan dengan alam. Baiklah, melihat kepada kritikan teguran. Namun kita melihat dahulu di manakah kritikan ini boleh terbentuk. Kritikan bukan hanya daripada kami, namun kritikan juga boleh melalui ulasan sastera dan pengkaji sastrawan seperti kritikan oleh ahli akademik seperti Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh. Selain itu, terdapat juga laporan, buku rujukan ataupun tesis yang melakukan kritikan terhadap karya-karya sastera maupun moden ataupun tradisional seperti buku kritikan sastera yang ditulis oleh Kasim Ahmad. Baiklah, sebelum itu, marilah kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kritikan teguran. Baiklah, menurut buku Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu yang diterbit pada tahun 2022, hasil daripada gabungan Dr. Azman bin Rahmat, Dr. Muhammad Nazri bin Zainuddin dan Dr. Hasnah binti Awang, kritikan teguran bermaksud kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Antara kritikan teguran yang dikemukakan dalam novel ini adalah
Pertama, jalan ceritanya yang terlalu berat dengan unsur penderitaan. Novel ini terlalu menekankan unsur penderitaan sehingga hampir setiap bab memaparkan kesusahan yang menimpa keluarga Lahuma dan JH tanpa ada sedikit pun kelegaan atau harapan. Walaupun realisme dalam novel ini amat tinggi, ketiadaan elemen keseimbangan seperti kelegaan sementara atau penyelesaian terhadap masalah menjadikan cerita terlalu suram. Pembaca seolah-olah terperangkap dalam penderitaan yang berlarutan tanpa melihat harapan atau jalan keluar. Antara contoh peristiwa adalah peristiwa Lahuma di mana Lahuma terkena bisa tunggul ketika bekerja di sawah. Dia mengalami penderitaan yang panjang akibat luka yang semakin memburuk sehingga akhirnya membawa kepada kematiannya. Penderitaan ini dijelaskan dengan begitu terperinci, dari sakit yang dirasai sehingga ke saat-saat akhir nyawanya dicabut. Peristiwa ini juga menunjukkan bahawa penderitaan bukan hanya melalui penderitaan fizikal, namun penderitaan emosi terutamanya oleh JH dan anak-anaknya setelah kematian suami dan bapa mereka, iaitu Lahuma. Novel ini tidak memberikan sebarang penyelesaian positif, sebaliknya terus membiarkan pembaca menerusi penderitaan yang lebih dramatis selepas kematian Lahuma. Kedua, penggunaan bahasa yang kadang-kala berlebihan. Gaya bahasa Shahnun Ahmad dalam novel ini memang indah dan puitis dan penuh simbolisme, tetapi dalam beberapa bahagian ia menjadi terlalu panjang dan berulang. Ini menyebabkan tempo penceritaan terasa seperti perlahan dan kadang-kala kurang dinamik. Sesetengah bab terasa seperti hanya mengulang penderitaan yang sama dengan cara yang berbeza tanpa memberikan perkembangan ketara kepada jalan cerita. Antara contoh peristiwa yang memberikan bahasa yang berlebihan adalah contoh di mana jelas ketika JH menetapi kematian Lahuma, di mana Shahnun Ahmad menggambarkan kesedihannya dengan penggunaan bahasa yang sangat puitis dan berpanjangan. Meskipun ia menambahkan kesan atau deskripsi yang terlalu panjang boleh menyebabkan pembaca merasa letih dalam kesedihan yang berlarutan. Di samping itu, penggunaan bahasa simbolik dan bermaksud semestinya dapat membantu menghidupkan suasana cerita. Sesetengah bahagian mungkin boleh didapatkan supaya tidak berlebihan. Sebagai contoh, adegan meratapi kematian Lahuma boleh disampaikan dengan lebih ringkas tetapi tetap berkesan dengan mengurangkan penggunaan gaya bahasa yang berlebihan agar jalan cerita tidak menjadi terlalu mendatar dan berulang-ulang yang mungkin dapat menimbulkan rasa bosan dalam membaca. Ketiga, ketergantungan terhadap takdir tanpa solusi yang praktikal. Novel ini banyak menekankan unsur kebergantungan kepada takdir, seolah-olah mengajarkan bahawa kemiskinan dan penderitaan adalah sesuatu yang tidak boleh diubah atau dielakkan. Ini boleh memberikan gambaran yang kurang realistik kerana dalam kehidupan sebenar, manusia masih boleh berusaha untuk mengubah nasib mereka. Namun dalam novel ini, watak-watak utamanya lebih banyak menerima nasib mereka dengan pasrah daripada berusaha mencari penyelesaian yang lain. Antara contoh peristiwa adalah selepas kematian Lahuma, JH hanya meneruskan kehidupan dalam penderitaan tanpa berusaha mencari jalan keluar yang lebih baik, seperti meminta pertolongan daripada orang kampung atau mencari sumber pendapatan lain selain bertani. Ini menunjukkan bahawa JH hanya bergantung kepada takdir dan bukannya berusaha untuk mengubah takdir atau situasi yang dialami olehnya, sehingga menyebabkan JH akhirnya hilang akal dan berada di Hospital Tanjung Rambutan kerana gila akibat penderitaan emosi dan fizikal selepas kematian suaminya. Oleh itu, sekiranya Shahnun Ahmad menampilkan sedikit unsur usaha dari watak JH untuk mencari jalan keluar kepada kemiskinan, seperti cuba bekerja di tempat lain atau meminta pertolongan daripada jiran-jiran, ia boleh memberikan sedikit kesan, sedikit harapan kepada pembaca. Namun, novel ini seolah-olah menekankan bahawa penderitaan adalah takdir yang boleh diubah dan tidak boleh dielakkan, menjadikan penceritaan terasa berat dan tanpa penyelesaian yang realistik.
Kritikan yang ketiga ialah kritikan saranan. Apa itu kritikan saranan? Kritikan saranan ialah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan berfungsi untuk membaiki kekurangan yang mengalirkan nilai positif yang amat signifikan kepada khalayak, pembaca, pengarang dan pengkritik itu sendiri. Contoh analisis daripada novel Rantau Sepanjang Jalan. Dalam Ranjau Sepanjang Jalan, terdapat adegan yang memperlihatkan seorang petani muda yang digambarkan sebagai simbol penderitaan masyarakat yang tertindas. Pada suatu ketika, petani itu tampil dengan wajah lelah dan tatapan kosong ketika menyaksikan kehancuran impian yang pernah menyemarakkan semangat hidupnya. Namun, naratif hanya menyentuh permukaan keputusannya tanpa meneroka secara mendalam pergolakan emosi yang dialaminya. Sebagai contoh, naratif buku ini menunjukkan petani sebagai mangsa penindasan sosial yang tidak diberikan ruang untuk mengungkapkan usaha peribadi dalam mengatasi nasib yang ditentukan oleh keadaan sekeliling. Oleh itu, saranan yang dicadangkan adalah agar penulis memperkaya watak-watak tersebut dengan menceritakan lebih lanjut tentang cabaran dan perjuangan dalaman mereka sehingga pembaca dapat lebih memahami dan merasai realiti kehidupan mereka secara lebih mendalam. Dengan menambahkan elemen seperti perbincangan dalaman atau dialog batin yang mendedahkan kerinduan terhadap masa lalu yang lebih cerah, pembaca akan lebih dapat merasai kedalaman perasaan dan perjuangan watak tersebut, sekaligus menjadikan kisahnya lebih realistik dan menyentuh emosi. Contoh seterusnya ialah, walaupun Ranjau Sepanjang Jalan berjaya mencerminkan realiti kehidupan melalui naratif yang penuh emosi, terdapat kelemahan dari segi perkembangan plot yang agak linear dan mudah ditebak. Sebagai contoh, ketika watak utama dihadapkan dengan dilema antara mempertahankan prinsip pribadi atau mengalah kepada tekanan sosial, penyampaian konflik dalaman tersebut terasa terlalu ringkas dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk pembaca menyelami pergolakan batin yang mendalam. Saranan saya ialah untuk memperkukuhkan penggambaran konflik dalaman dengan menambahkan lapisan-lapisan motivasi yang lebih kompleks, yang mana ini bukan sahaja akan memperkayakan watak tetapi juga meningkatkan unsur dramatik dalam cerita. Pendekatan sebegini mampu menjadikan naratif lebih menarik serta membantu pembaca merasai dan memahami cabaran serta keputusan yang dihadapi oleh watak utama dengan lebih menyeluruh. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kritikan sastera memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah karya. Hal ini kerana kritikan dapat membantu memperbaiki mutu penulisan dan memberikan inspirasi kepada penulis yang akhirnya memberi kesan positif kepada pembaca. Selain itu, kritikan sastera membolehkan sesebuah karya dinilai secara kritis dan adil dengan meneliti kelebihan dan kekurangannya berdasarkan pendekatan tertentu. Ini memberikan manfaat bukan sahaja kepada penulis tetapi juga kepada pengkaji dan pembaca dalam memahami serta menghargai karya sastera dengan lebih mendalam.